Free audio post-production by alphonic.com. Pengenalan MTTM, bagaimana membuat tempahan. Okey, pertama kali untuk kita membuat tempahan, kita mesti tahu ke mana kita nak pergilah. Betul kan? Ke mana destinasi anda. Kita boleh pilih kategori yang kita ada. Nanti bila kita klik pakej kembara tu, dia akan pergi, dia akan tunjukkan senarai kategori. Ataupun cara kedua, boleh juga kita gunakan button ni dan kita pergi pada search button, gambar kanta tu. Kita boleh gunakan gambar kanta juga untuk kita buat search. Search kita boleh type terus perkataan pakej mana kita nak pergi. Kita nak pergi ke Turki ke, kita type je Turki kat situ. Okey, kemudian nombor 2, lepas kita tengok kategori, kita akan pilih pakej lah. Kemudian kita tengok harga dan itinerary. Kita rasa puas hati dengan harga dan itinerary, kita rasa minat, kemudian kita akan isikan maklumat tempahan lah. Kita masukkan maklumat tempahan. Tarikh bila nak pergi, itu yang paling penting. Umur kanak-kanak, kalau kita nak pergi katakanlah berempat orang, 2 anak-anak. Jadi kanak-kanak ni yang umur bawah 10 tahun, itu dikira sebagai kanak-kanak. Yang atas pada 10 tahun, bagi industri pelancongan ni, dia dah tak kira sebagai kanak-kanak. Okey, kemudian sebab kanak-kanak ni dia ada special discount dia. Kalau yang umur atas pada 2 tahun ke 10 tahun, dia ada diskaun dia. Kemudian kalau yang bawah umur 2 tahun, dia tak ada seat untuk tiket kapal terbang. Dia cuma dibenarkan duduk dengan ibu bapa, dan dia akan diberi bassinet. Dia akan beri bassinet. Jadi tambang dia tu murah daripada lebih kurang 20% daripada ibu bapa lah. Kemudian bilangan pax, berapa ramai kita nak pergi. Kalau kita nak pergi berempat, 2 anak-anak dan 2 ibu bapa, jadi 4 orang lah. Kemudian kita klik pembiayaan Koperasi Muslimin kalau kita nak dapatkan bayaran secara mudah, pembiayaan Koperasi Muslimin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh rancang lah untuk pergi 2 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali. Lepas 3 tahun, pergi berjalan lagi sekali, ambil loan lagi sekali. Okey. Kemudian bila kita buat tempahan, order ataupun tempahan, bila kita dah buat tempahan untuk pakej yang kita kendaki, jadi tempahan tu bila sudah dibuat, pihak MTTM akan hubungi tuan-puan dengan sebut harga dan itinerary yang terkini bersama kaedah dan terma bayaran. Okey, pihak MTTM akan hubungi tuan-puan dengan sebut harga dan itinerary yang terkini bersama kaedah dan terma bayaran. Dalam itinerary itu dah ada terma bayaran, tapi asas ringkasan kepada terma bayaran itu ialah deposit untuk pakej kumpulan RM500, deposit untuk pakej private 50%, dan bayaran penuh 45 hari sebelum berlepas. Itu dia punya asas kepada terma bayaran. Kita akan beri juga nombor akaun apa semua. Jadi tuan-tuan boleh sama ada buat bank transfer ke, sama ada tuan-tuan boleh bank in ke, terpulang lah. Kemudian resit tu bagi kepada pegawai pemasaran kami. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp, kemudian attach resit, bagi resit dekat situ. Jadi dia orang boleh buat proses untuk buat invoice dan juga resit lah. Okey. Jadi kemudian kalau kita tengok di sini, saya ada tulis kat sini makluman, laman ini untuk tempahan awal, tidak ada bayaran dibuat di sini. Jadi inilah konsep kita. Kita tidak untuk buat bayaran dekat app sini. Di sini kita cuma untuk tempahan awal je. Tak ada bayaran dibuat. Jadi tak payah takutlah. Maksudnya semua urusan tu kita dah buat tempahan je dulu. Lepas tu kita boleh negotiate balik dengan pegawai pemasaran, dapatkan yang terbaik yang kita nak. Kemudian daripada situ baru kita buat tempahan. Jadi tempahan tu untuk pakej kumpulan RM500, untuk pakej private 50% daripada harga pakej. Bayaran penuh 45 hari sebelum berlepas. Okey, sekarang saya tunjuk macam mana kita buat tempahan ya. Okey, kita klik pakej kembara, kemudian kita dapat kategori. Daripada sini kita nak tempah, nak pergi ke Eropah, contohnya pergi ke Turki. Kita nak pergi Turki, Turki dia ada dalam Eropah. Jadi bila kita klik Turki, kita akan nampak semua pakej-pakej Turki yang ada.
Okey, sekarang kita nak pilih pakej Turki yang 4490. Sebab yang ni murah kan. Jadi kita pun pilih pakej Turki yang ini. Dan kalau kita tengok di sini, pakej ni kita boleh klik tarikh dan kita boleh pilih tarikh-tarikh yang mana yang kita kehendaki. Harga 4490 tu kemungkinan ada 1 atau 2 trip saja yang harga dia lebih murah lah. Jadi setengah-setengah tu harga flight lebih mahal, jadi kita terpaksa letakkan harga lebih mahal. Musim-musim tertentu harga dia akan lebih mahal. Ini contohnya 11-19 September ni harga dia RM800 sebab tu musim cuti. Bila musim cuti selalunya harga lebih mahal. Dan kita nak pergi dengan 2 orang anak, satu yang umur 9 tahun dan satu lagi umur 7 tahun, kita masukkan macam tu. Dan kita nak pergi 4 orang, suami isteri bersama anak-anak, 2 orang. Dan daripada sini kita boleh add to cart. Dan kalau kita nak tengok itinerary, kita boleh tengok itinerary, tapi sepatutnya itinerary kita tengok sebelum dulu kan. Dan kita boleh klik print. Kalau kita nak kongsi dengan siapa-siapa kan. Dan kita boleh save dia sebagai PDF. Kita klik print, kita boleh save sebagai PDF. Ini kita boleh kongsikan dengan siapa-siapa yang kita nak kongsi lah. Okey, lepas kita add to cart, ini kita punya shopping cart. Dan daripada sini kita boleh apply kupon. Kalau kita ada bagi kupon untuk special discount, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan kupon dekat sini. Contohnya untuk pendaftaran bagi jadi pendaftaran online ni, kita akan bagi RM100 untuk satu pack. Jadi kalau 4 orang dah RM400 kan. Okey, lepas dah buat confirm order is completed. Jadi ini sampai sini je lah. Jadi tuan-tuan akan tengok bawah tu, kita akan beritahu kami akan hubungi anda melalui WhatsApp untuk sebut harga dan itinerary terkini. Maklumat bayaran akan dimaklumkan dalam sebut harga resmi yang akan diberikan nanti. Jadi lepas dapat sebut harga resmi tu baru dibuat bayaran. Ini pun page ni pun kita boleh print juga. Okey. Okey. Itu saja. Jadi insya-Allah selamat membuat tempahan. Selamat membuat tempahan dan kita dah ada banyak pakej dah. Okay, jadi itu sajalah. Terima kasih. Free audio post production by alphonic.com.